Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 SUV lama yang jimat minyak walaupun setengah daripadanya sisi besar. Ketiga, Honda CR-V generasi ketiga. Ini merupakan permulaan Honda CR-V yang dibina lain daripada sebelum ini. Kalau kita lihat pengeluaran Honda CR-V pada hari ini agak laju jugalah pengeluarannya. Tapi untuk Honda CR-V daripada generasi ketiga ini, saya boleh katakan bentuk bodinya masih nampak evergreen lagi ataupun tak lapuk dek zaman. CR-V generasi ketiga ini mula diperkenalkan pada tahun 2007 sehinggalah tahun 2011. Harga pasaran terpakai untuk Honda CR-V daripada generasi ketiga ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM16,000 sehinggalah harga RM25,000 bergantung pada condition serta mileage. Ia menggunakan enjin 2.0 liter, cukup senang jaga dan banyak spare part. Daripada segi fuel consumption pula, saya boleh katakan agak sederhana sebagai enjin 2.0 liter dengan sistem 4-wheel drive. Sekitar 9 ke 13 liter untuk 100 km jarak perjalanan. Kepada korang hari ini yang nak cari sebuah SUV yang mampu milik masih nampak bergaya, ini salah satu pilihannya.